Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk bayar Boost Flex dalam aplikasi Boost. Jadi langkah pertama, anda buka dulu aplikasi Boost. Pastikan anda telah pun login akaun Boost anda. Contoh dalam video ni saya dah pun login akaun Boost saya, dan sekiranya naik pop-up macam tu kita close saja. Untuk buat bayaran Boost Pay Flex, pastikan kita mempunyai baki yang cukup. Contoh kalau anda tengok, saya punya Boost Wallet ada RM86.32. Jadi saya akan buat bayaran untuk Boost Pay Flex. So tekan je pada Boost Pay Flex, dia akan buka Boost Pay Flex. Okey, Boost Pay Flex ni dia lebih kurang macam SP Later atau Grab Pay Later dan juga sangkatan lah. Dia adalah sejenis perkhidmatan Pay Later. Jadi untuk buat pembayaran, tekan pada menu Repayments. Okey, video ni saya buat pada bulan Jun 2025. Kalau anda tengok, saya ada dua lagi bil Boost Pay Flex yang saya belum bayar untuk bulan Jun. Iaitu yang pertama RM30.66 dan satu lagi RM54.24. Jadi saya kena bayar satu-satulah. Contoh saya bayar dulu yang atas RM30.66. Tekan Pay Now dan di bawah ni ada satu lagi button Pay Now. Tekan dekat situ. Kemudian kita pilih Method of Repayment Boost Wallet. Seterusnya tekan button Continue. Masukkan nombor PIN Boost e-wallet kita. Kemudian tunggu sehingga dapat mesej Success Total Amount. Berapa yang kita bayar. Jadi kat sini anda boleh tengok Pay to Boost Credit. Pay later ni hutang lah kan. Ni hutang dengan Boost. Okay, payment receive. Jadi kita boleh tekan button next di bawah untuk buat bayaran seterusnya. Okey, kita kena tekan balik pada menu Repayments sebab dia patah balik ke Boost Pay Flex ni kan. Jadi kena tekan balik menu Repayments dan saya ada satu lagi bil Boost Pay Flex untuk bulan Jun iaitu RM54.24. Jadi nak bayar tekan pada button Pay Now. Okey, payment schedule 30 Jun. Jadi saya bayar awal sikit lah ni. Alright, nak bayar tekan button Pay Now sekali lagi. Kemudian pilih Method of Repayment Boost Wallet. Dan tekan button Continue. Masukkan semula nombor PIN Boost e-wallet. Dan kita tunggu sehingga kita dapat mesej Successful. Sukses sajalah. Alright. Jadi kat situ ditulis Payment Receive, your credit limit will be refreshed in just 10 minutes. Okey, selesai buat pembayaran. Itulah dia cara macam mana nak bayar Boost Pay Flex menggunakan baki dalam Boost Wallet. Jadi nak guna baki ni kita kena reload masuk dululah. Okey, reload dulu duit masuk ke dalam Boost Wallet. Kemudian kita boleh guna untuk buat pembayaran bagi bil Boost Pay Flex. Alright, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedok My. Assalamualaikum. Bye bye.